Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya banyak contoh. Bahkan dah ada pun usaha-usaha daripada kalangan ilmuwan Islam menghimpunkan kisah-kisah yang masyhur tetapi tidak sahih. Contoh cerita yang masyhur, cerita Tha'labah ni sebenarnya cerita kisah zakat. Saya minta maaf, sekarang ni mungkin dah kurang dah, sekarang ni mungkin dah ramai sedap dah. Tapi dulu ni, sebelum ini, sebahagian daripada pegawai yang duk ceramah bab zakat ni, yang minta supaya yang berkempen supaya orang keluarkan zakat. Kempen tu bagus. Tuntutan mengeluarkan zakat ni, gerakan ajak orang, suruh supaya orang keluarkan zakat, itu satu tuntutan, satu kewajipan. Kalau tidak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam hadis Bukhari takkan suruh orang perangi orang yang tak bayar zakat. Penting. Jadi pegawai zakat yang dah buat kerja ajak orang kempen, orang keluarkan zakat, bayar zakat ni cemerlang, terbaik. Cuma satu masalah dulu ni, sebelum ni banyak dok bawa cerita Tha'labah sebagai satu kempen kesedaran orang bayar zakat. Apa cerita Tha'labah ni? Cerita dia panjang, saya ringkaskan sikit je. Cerita dia orang susah, orang miskin. Ini cerita yang masyhur tentang dia. Cerita orang susah sampai nak pergi solat pun tak ada baju. Tuan-tuan dan puan sekalian, habis dia share baju dengan bini. Mai solat, mai masuk sembahyang fardu, ambil baju bini dia pakai. Mai solat, lepas tu habis solat terus balik, bini dia pula nak solat. Cerita susah sampai ke tahap tu. Sampai satu kali tu dia bertemu dengan Nabi. Nabi tanya, hang ni nak pergi mana? Apa hang nak minta ni? Aku nak minta Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, doakan aku agar aku jadi kaya. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka Nabi pun berdoa Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada seekor kambing, sepasang kambing. Maka kambing ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dapat anak, dapat jadi kambing, jadi seekor, dua ekor, jadi banyak beranak. Dia jadi usahawan kambing yang terkenal. Daripada solat 5 waktu sehari semalam tadi ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dah kurang dah, tak solat berjamaah dah. Lepas tu tinggal solat dah, tak main masjid dah. Lepas tu bila dah kaya sangat, Nabi hantar orang pergi kutip zakat. Zakat pun tak mau bagi dah, tak bayar zakat dah. Lepas tu Nabi SAW wafat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia perniagaan dia mula menurun. Sebelum Nabi wafat, perniagaan dia menjunam, turun. Kambing dia mula mati. Bila dia sedap lagu tu, dia mula nak pergi bayar zakat. Nabi tak terima zakat dia. Lepas tu pula Nabi wafat, Abu Bakar naik, Abu Bakar tak terima zakat dia. Umar naik, dia Nabi bagi, Umar tak terima zakat dia. Uthman, Ali, semua sahabat Nabi tak terima zakat dia. Dia mati dalam keadaan dimurkai Allah, tak diterima amal ibadat dia, tak diterima zakat dia. Cerita, lepas tu kita pun keluar zakat bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, memang cerita tersebut menginsafkan. Tapi benarkah atau sahihkah cerita tu? Itu dia cerita tu. Cerita tu tidak sahih. Kalau nak ikut Tha'labah ni, siapa dia Tha'labah ni? Kalau kita buka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tha'labah ni sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar. Orang terlibat dalam peperangan Badar ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kategori dia? Apa Nabi kata? Ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa dia yang telah lalu dan akan datang. Dosa lepas diampun, dosa akan datang diampun. Tiba-tiba ada satu cerita macam ni tentang Tha'labah. Ni tak betul. Cerita ni tidak betul dan memang cerita tidak sahih dan memang palsu. Cerita palsu. Tuan-tuan. Jadi nak kempen suruh orang keluarkan zakat, pakai cerita-cerita yang sahih. Pakai ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, perintah mengeluarkan zakat sangat banyak. Ancaman Abu Bakar tu pun dah cukup cerita dah, punya panjang cerita dia. Bagaimana Abu Bakar arah Umar pergi perangi orang yang tak bayar zakat dan larang orang keluarkan zakat. Itu dah cukup. Tak perlu menggunakan cerita-cerita yang tidak benar dan tidak sahih.